Selamat pagi guys. Pagi ini saya nak keluar pergi meronda lah, pergi tempat pasang meronda saya. Ya, ada 5 minit lagi. Pagi ini cuaca memang sangat baik, ya. Tapi setelah petang nanti tak tahulah keadaan cuaca. Ini macam semalam. Jam 5 hujan. Harap satu hari ini tak hujan lah. Kepada warga Indonesia yang kena banjir itu, ya harap bersabar ya. Kita berdoa kepada Allah, minta dengan Allah. Sebelum saya keluar, saya akan buat video shot dulu. Ya, dalam masa 3 minit. ramai yang dekat Indonesia tu ada kena banjir. Okey, harap bersabar dulu ya. Minta dengan Allah, jangan lupa dengan Allah, dengan Tuhan ya. Tuhan, semua tu adalah kerja Tuhan, bukan kerja manusia ya. Tapi jangan lupa kita solat ataupun sembahyang untuk diri sendiri kita lah. Macam saya yang nak pergi meronda ni pun nak berdoa dulu supaya sihat selalu. Ya, itu dah. And then kepada kamu orang banyak yang ada dekat luar tu, sila hati-hati dekat jalannya. Yang tengah balik kerja jam 9 ataupun masuk kerja jam 9, kena hati-hati. Sebab bulan ini ada masa hujan, ada masa yang tak hujan ya. Sama seperti saya sendiri, macam semalam saya balik jalan Policin. Tapi jangan laju sangat lah. Kalau nak laju tu buat apa? Kalau boleh jangan laju. Ingatlah orang yang tak sayang di rumah ya. Okey guys, setakat ini je.